Okay, so hari ni aku dengan Puan kotakan janji-janji kami, okay, untuk bulan ni. Alright, jadi bila dapat tu, orang kata first bersyukur dan juga gunakan sebaik mungkin lah untuk hari raya, okay. Dengan ini saya bersumpah dan berjanji tidak akan menunjukkan apa yang saya dapat dari Genuine Consultancy pada hari ini. Tunggu, nak tutup lampu. Okay, 3, 2, 1. Okay, kira sekarang. Lampu dah takut orang nampak. Kira lah, selesai. Ikut apa yang dalam surat tersebut. Betul? Okey, buka balik. So far bila awak dah dapat awak punya tu kan, apa perasaan? Happy tak? Alhamdulillah. First time. Syukur saya dapat bonus kat Bersyukur. Okey tak? Okay? Tahun ni kena banyak tahun lepas? Saya tak dapat. Kau tak dapat? Tahun ni lah lagi banyak. First time juga. Okey. Bye-bye. First time. Minta maaf juga kepada bos dan puan. Anda kata saya ada terbuat silap. Nak halalkan segala rezeki yang puan kongsikan kepada saya juga. Ucapkan terima kasih kepada bos dan puan untuk bonus pada tahun ni. Rupanya banyak juga dapat. Itu kita nak cakap terima kasih lah. Dan saya bersyukur. Saya nak ucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih dekat bos dengan puan sebab tak pernah terluput bagi dekat kita orang. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada bos dan puan atas bonus pada hari ini sebab saya pun tak expect lah yang saya akan dapat. Minta maaf lah kalau kali ni tim konsultan pernah saya buat salah dengan accountancy. Kamulah nak minta maaf dekat bos dengan puan jugalah kalau saya ada salah silap dengan tiga saya. Terima kasih atas peluang yang diberikan dan bonus yang diberikan, dan saya berazam untuk akan datang menjadi lebih baik daripada hari ini. Saya pun nak ucapkan terima kasih kepada bos dan puan sepanjang saya berkhidmat dekat syarikat ni pun dah banyak. Saya boleh mendoakan supaya kesejahteraan, kesihatan, keluarga selalu dipanjangkan murah rezeki. So saya harap juga GC berkembang maju satu hari nanti. Juga saya juga memaafkan semua. Kalau korang ada salah ke apa, aku dengan puan maafkan semua sekali. Okay, so aku dengan puan mengucapkan selamat hari raya kat korang. Maaf zahir batin. Kalau kita orang ni ada salah dan silap, aku mohon maaf Okay, kami dari Genuine Consultancy ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Apa lagi? Mau lah kita balik. Jom!